Pemancing jadi jutawan segera rangkul hadiah RM1 juta di Titi Mega 2026. By my side, everywhere I see. Mancing je, mancing, mancing. Seorang pemancing Muhammad Azhar bin Hamzah dari Terengganu mencatatkan sejarah tersendiri apabila dinobatkan sebagai jutawan segera selepas merangkul gelaran juara dalam pertandingan memancing di Titi Mega Titi Haji Idris Alusta Kedah. Kemenangan luar biasa itu menyaksikan beliau membawa pulang hadiah wang tunai utama berjumlah RM1 juta yang disampaikan dalam satu majlis penuh gilang gemilang di Titi Mega Sport Fishing Recreational Club. Selain hadiah utama, pertandingan ini turut menawarkan ganjaran lumayan kepada pemenang tempat kedua yang membawa pulang RM100,000 dari Terengganu juga, manakala pemenang tempat ketiga meraih RM50,000 dari Selangor. Oh, kanan. Kiri. Oh, kiri. Kiri. Oh, kiri. Jauh. Oh. Okay. Dengan bah pun dah mampus. Seluruh Malaysia main mengaik sini. Gila babi ya banyak. Oh.